Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan topik mengenai cabaran, analisis dan cadangan transformasi pengurusan strategik PTPTN. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Syahril Izham bin Mat Saad, Azrul Rambawi bin Sanusi, Izzati Raihana binti Ramlan, dan saya Nur Erma Azwani Muhammad Jaafar, Siti Aidayu binti Syafi'i. Mari kita mulakan pembentangan ini dengan pengenalan mengenai PTPTN. Latar belakang PTPTN. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara atau lebih dikenali sebagai PTPTN ditubuhkan melalui Akta Pendidikan Tinggi Negara 1997. PTPTN ini berfungsi sebagai badan yang menyediakan pembiayaan pendidikan kepada pelajar Malaysia. Ia bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar tanpa mengira latar belakang sosioekonomi untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pendidikan tinggi. Tanggungjawab utama PTPTN adalah untuk menyediakan kemudahan pinjaman pendidikan kepada pelajar di institusi pendidikan tinggi, baik di institusi awam ataupun swasta. Dengan peranan ini, PTPTN telah banyak membantu pelajar yang menghadapi halangan kewangan untuk meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sejak penubuhannya, PTPTN telah berjaya membantu berjuta pelajar Malaysia mendapatkan akses kepada pendidikan tinggi, sekaligus menyokong pembangunan modal insan di negara ini. Namun, walaupun mempunyai matlamat yang murni, PTPTN masih berdepan pelbagai cabaran yang memerlukan perhatian strategik dalam menghadapi cabaran semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Aidayu binti Syafi'i ingin membentangkan isu dan masalah utama. Setelah memahami latar belakang PTPTN, kita akan membincangkan isu dan masalah utama yang dihadapi oleh PTPTN dalam menjalankan peranan sebagai penyedia pembiayaan pendidikan di Malaysia. Walaupun PTPTN berperanan penting, mereka juga menghadapi pelbagai cabaran dalam menjalankan operasi. Cabaran pertama adalah ketidakstabilan kadar bayaran pinjaman balik. PTPTN bergantung sepenuhnya kepada sistem dana pusingan di mana pembayaran balik pinjaman oleh peminjam terdahulu digunakan untuk menyediakan pinjaman kepada pelajar baru. Namun, masalah timbul apabila terdapat kegagalan peminjam untuk membayar balik pinjaman mereka secara konsisten. Beberapa faktor seperti kesukaran kewangan, kadar pengangguran yang tinggi, pendapatan yang tidak menyumbang kepada ketidakstabilan ini. Ini memberikan kesan langsung kepada aliran tunai PTPTN dan akhirnya ia akan menjejaskan kemanfaatan pembiayaan pendidikan untuk pelajar baru. Cabaran kedua ialah kelestarian dana pendidikan. Setiap tahun, PTPTN menerima bilangan pinjaman yang semakin meningkat. Namun, peningkatan ini tidak disertakan dengan peningkatan dalam kadar pembayaran balik pinjaman. Oleh itu, PTPTN berdepan dengan kekurangan dana untuk disalurkan kepada pelajar yang baru. Jika pembayaran balik yang tidak mencukupi, kerajaan mungkin akan mengeluarkan dana tambahan untuk menampung kekurangan ini yang akan menambah tekanan fizikal kepada negara. Cabaran ketiga adalah persepsi negatif terhadap pinjaman PTPTN. Bagi sesetengah peminjam dan masyarakat umum, pinjaman PTPTN sering dilihat sebagai bantuan kerajaan yang tidak perlu dibayar balik sepenuhnya. Pandangan ini sering diperburuk oleh kempen politik yang menyokong perlepasan hutang pelajar mereka serta pengaruh media sosial yang menggalakkan persepsi negatif terhadap pinjaman pelajar. Jika ini menyebabkan peminjam tidak merasa keperluan untuk membayar balik pinjaman mereka dan akhirnya memberi kesan kepada aliran dana PTPTN dan kadar pematuhan
pembayaran yang rendah. Keempat ialah ketidakpadanan pasaran pekerjaan dengan kelayakan siswaza. Ramai graduan yang menghadapi masalah kelayakan akademik. Mereka tidak sepadan dengan keperluan pasaran pekerjaan. Data menunjukkan bahawa ramai graduan Malaysia terpaksa bekerja dalam bidang yang tidak sesuai dengan kelulusan akademik mereka, dan ini menyebabkan mereka menerima gaji yang rendah. Dengan pendapatan yang terhad, graduan ini menghadapi kesulitan dalam menguruskan kewangan mereka dan membayar balik pinjaman. Selain itu, ramai juga graduan yang memilih kerja dalam sektor ekonomi gig atau pekerjaan yang lebih fleksibel, tetapi tidak memberikan kestabilan kepada pendapatan. Ini menyebabkan mereka kurang mampu untuk membayar balik pinjaman mereka. Dan akhir sekali, cabaran kelima, PTPTN perlu memastikan bahawa ia memenuhi keperluan generasi muda yang lebih cenderung kepada penggunaan perkhidmatan berasaskan teknologi. Walaupun PTPTN telah memulakan beberapa inisiatif pendigitalan, masalah utama masih wujud seperti penyatupaduan sistem keselamatan data dan penerimaan pengguna terhadap platform digital yang baru. Oleh itu, untuk meningkatkan kecekapan operasi dan pematuhan pembayaran balik, PTPTN perlu melabur dalam sektor teknologi yang lebih canggih serta memastikan sistem yang lebih mesra pengguna untuk memenuhi jangkaan generasi muda yang lebih berdigital. Terima kasih rakan kumpulan. Kini, mari kita bincangkan analisis strategik yang kita singkatkan sebagai PESTEL. Singkatan ini merangkumi beberapa faktor iaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, perubahan dan ESG atau alam sekitar sosial dan tadbir urus. Kita akan melihat apakah impak dan kesan terhadap PTPTN daripada 5 faktor ini. Faktor pertama dari sudut politik juga memberi kesan kepada PTPTN. Hal ini kerana dasar-dasar kerajaan atau kempen-kempen politik daripada parti mempunyai agenda tersendiri. Sebagai contoh, dasar kerajaan berkaitan moratorium telah melambatkan proses pembayaran yang telah dijadualkan. Kemudian, kempen menghapuskan pinjaman PTPTN sebelum ini turut menyokong kepada peminjam untuk tidak membayar sekaligus memberi kesan kepada kewangan PTPTN. Kedua adalah ekonomi. Dari sudut perspektif, ianya turut memberi kesan. Antaranya isu inflasi, kadar pengangguran dan kos sara hidup menjadi punca utama. Hal ini kerana peningkatan kos sara hidup yang tinggi bagi penduduk di bandar menjadi beban kepada peminjam. Selain itu, graduan-graduan yang tidak mendapat pekerjaan yang setimpal dengan pendapatan juga menjadi kekangan untuk peminjam membayar hutang. Ketidakstabilan ekonomi disebabkan oleh inflasi turut dijadikan sebagai alasan kepada peminjam untuk mengelak daripada membayar pinjaman. Ketiga, dari sudut sosial pula telah memberikan gambaran di mana pinjaman PTPTN ini dianggap sebagai bantuan daripada pihak kerajaan. Secara peribadi, PTPTN ini sebenarnya membantu golongan peminjam yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pengajian, dan ianya akan berterusan dan terus membantu generasi akan datang. Tapi malangnya terdapat persepsi yang hanya mementingkan diri sendiri menyebabkan timbul isu tidak mahu membayar balik pinjaman. Hal ini juga disebabkan kurangnya pemahaman dan penekanan terhadap tanggungjawab kepada peminjam untuk membayar hutang mereka. Seterusnya adalah faktor teknologi. Faktor ini sebenarnya telah menambahkan lagi kos PTPTN untuk membuat penyesuaian dengan keadaan semasa.
Walhal masih lagi golongan peminjam ini tidak membayar hutang. Hal ini kerana untuk menaik taraf sistem teknologi dalam PTPTN turut menelan kos yang sangat tinggi. Bagaimanapun, teknologi ini sangat penting kepada PTPTN untuk memudahkan kerja-kerja berkaitan promosi, kutipan, pendaftaran, pengumpulan data dan sebagainya. Dari sudut perundangan pula, PTPTN bergerak dengan menggunakan Akta Tabung Pendidikan Tinggi Negara 1997, di mana akta ini menyediakan peraturan kepada peminjam dan pemberi pinjaman iaitu PTPTN. Bagaimanapun, akta ini disifatkan masih lagi berada di tahap yang lemah dan membuka peluang kepada peminjam untuk mengambil kesempatan dengan tidak mahu membayar balik pinjaman. Sebagai contoh, sistem potongan gaji tidak dilaksanakan secara paksa kepada peminjam membuatkan golongan ini mengambil tindakan dengan kata mudah iaitu buat-buat lupa. Faktor seterusnya adalah ESG ataupun Environment, Social and Governance. Hal ini kerana persekitaran semasa dari dalaman iaitu PTPTN dan pihak luar terutamanya peminjam turut menjadi faktor. Secara peribadinya, pihak PTPTN seharusnya mewawarkan laporan berkaitan jumlah dana yang diperolehi ataupun tidak dibayar ataupun jangkaan pinjaman akan datang. Keadaan ini sedikit sebanyak memberikan kesedaran kepada peminjam untuk membayar balik pinjaman mereka. Secara keseluruhan, analisis PESTEL ini merupakan cabaran kepada PTPTN untuk menyesuaikan diri dengan isu-isu semasa. Sekiranya permasalahan ini diambil ringan, maka ianya akan menjejaskan prestasi dan keuangan pada masa akan datang. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan penerangan berikut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zadra Hana Ramlan. Baiklah, untuk bahagian ini saya akan terangkan ringkasan strategi PTPTN melalui analisis SWOT. Okey, kalau kita lihat dari segi kekuatan, PTPTN sebenarnya sangat bergantung kepada sokongan kerajaan dan mempunyai mandat kebangsaan yang jelas. Ini selari dengan teori pentadbiran awam yang menekankan bahawa institusi yang disokong kuat oleh kerajaan biasanya lebih stabil dan mampu melaksanakan dasar dengan konsisten. Dalam konteks di Malaysia, PTPTN memang memainkan peranan besar dalam memastikan akses pendidikan tinggi lebih terbuka, terutamanya kepada golongan B40 dan M40. Namun begitu, di sebalik kekuatan ini terdapat kelemahan yang agak kritikal iaitu isu tunggakan pinjaman yang tinggi. Kalau ikut teori pengurusan kewangan awam, sesuatu sistem pembiayaan akan gagal jika kadar bayaran balik tidak mampan. Realitinya di Malaysia, ramai graduan menghadapi kesukaran untuk membayar balik pinjaman disebabkan gaji permulaan yang sangat rendah atau tidak sepadan dengan kos sara hidup di Malaysia ini. Ini secara tidak langsung menjejaskan sustainability PTPTN itu sendiri. Dari sudut peluang pula, kita dapat lihat bahawa transformasi digital memberi ruang besar kepada PTPTN untuk memperbaiki sistem sedia ada. Secara teorinya, digital governance boleh meningkatkan kecekapan, ketulusan dan kepercayaan awam. Contohnya di Malaysia, banyak agensi kerajaan sudah mula menggunakan sistem digital dan integrasi data. Jadi, PTPTN juga boleh bergerak ke arah itu untuk memudahkan urusan peminjam.
Akhir sekali, dari segi ancaman, ketidakstabilan ekonomi dan isu pengangguran graduan merupakan cabaran utama di Malaysia ini. Ini sangat berkait dengan realiti semasa di Malaysia di mana tidak semua graduan mendapat pekerjaan tetap selepas tamat pengajiannya. Jadi, walaupun sistem PTPTN nampak kukuh dari segi struktur, faktor luaran seperti ekonomi sebenarnya memberi impak yang sangat besar terhadap keberkesanan sistem ini. Baiklah, berdasarkan analisis SWOT tadi, kita boleh lihat bagaimana PTPTN boleh merangka strategi melalui matriks TOWS. Untuk strategi SO, iaitu gabungan, kekuatan dan peluang, PTPTN boleh menggunakan sokongan kerajaan untuk mempercepatkan transformasi digital. Secara teorinya, ini selari dengan konsep public sector innovation di mana institusi awam perlu adapt dengan teknologi untuk kekal relevan. Dalam konteks di Malaysia, jika PTPTN berjaya membangunkan sistem digital yang lebih mesra pengguna, ia bukan sahaja meningkatkan kecekapan, malah boleh memperbaiki persepsi masyarakat terhadap organisasi ini. Seterusnya, strategi WO pula fokus kepada mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Sebagai contoh, penggunaan teknologi seperti data analytics boleh membantu PTPTN mengenal pasti peminjam yang berisiko tinggi untuk gagal bayar. Secara kritikalnya, pendekatan ini lebih proaktif berbanding sistem tradisional yang hanya bertindak selepas masalah berlaku. Ini menunjukkan peralihan daripada reactive governance kepada predictive governance. Bagi strategi ST pula, iaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, PTPTN boleh memanfaatkan kedudukan institusinya yang kukuh untuk memperkenalkan polisi pembayaran balik yang lebih fleksibel. Contohnya, dalam situasi ekonomi tidak stabil, kerajaan boleh campur tangan dengan memberi insentif atau penstrukturan semula bayaran. Ini selari dengan teori bahawa institusi awam perlu mempunyai polisi flexibility untuk bertindak balas terhadap perubahan persekitaran. Akhir sekali, strategi WT pula memberi fokus kepada mengurangkan kelemahan dan ancaman secara serentak. Dalam kes PTPTN, ini boleh dilakukan melalui pendidikan literasi kewangan kepada peminjam. Secara realitinya di Malaysia, ramai individu kurang kesedaran tentang pengurusan hutang. Jadi pendekatan ini bukan sahaja menyelesaikan masalah semasa tetapi juga memberi impak jangka panjang kepada tingkah laku kewangan masyarakat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya Muhammad Syarizam bin Masan akan menerangkan bahagian kesimpulan. PTPTN menghadapi cabaran besar dalam memastikan kemampanan dana di Malaysia. Salah satu cabaran utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan kadar pembayaran balik pinjaman dengan mengancam kelangsungan pembiayaan untuk pelajar-pelajar baru. Selain itu, faktor seperti persepsi negatif terhadap pinjaman, ketidakpadanan besaran pekerja dengan kelayakan siswazah. Cabaran transformasi digital juga memberi impak besar terhadap operasi PTPTN. Bagi mengatasi cabaran ini, analisis strategi yang mendalam perlu dilakukan untuk merancang langkah-langkah penyelesaian yang mampan. Melalui analisis SWOT, PESTE dan Metricton, kita dapat mengenal pasti peluang dan ancaman yang wujud serta merangka strategi yang tepat untuk mengenali isu-isu tersebut. Dengan strategi utama, PTPTN boleh mengatasi masalah ini dengan dua cara. Yang pertama, model pembayaran balik berdasarkan pendapatan ICR. Dengan penyelesaian pembayaran balik berdasarkan pendapatan pinjaman, PTPTN dapat memastikan pembayaran balik yang lebih efisien dan mampan, terutamanya untuk yang bekerja dalam sektor DIG atau yang mempunyai pendapatan tidak tetap. Strategi yang kedua ialah transformasi digital. Dengan memperkenalkan sistem digital yang lebih efisien, PTPTN dapat meningkatkan kecekapan operasinya dengan mempercepatkan proses pinjaman, sekaligus mengurangkan kos pentadbiran dan meningkatkan kemudahan pinjaman. Secara keseluruhannya,
PTPTN perlu menerapkan strategi ini bagi memastikan keberkesanan jangka panjang dalam sistem pembiayaan pendidikan negara. Dengan langkah ini, PTPTN dapat terus memainkan peranan penting dan menyediakan akses kepada pendidikan tinggi untuk rakyat Malaysia tanpa mengorbankan kemampanan kewangan negara. Terima kasih.